Bos. Side mana sekarang ni, bos? Okey, sekarang kita ada side dekat apa ni? Putrajaya. Sakura. Okey, untuk yang ni set Milami. Okey, Milami guys. 3 bilik untuk hari ni kita install 3 bilik. Ni Milami. Ini pertama lah. Ni bahagian itu. Yang ni EP ni. Okey, EP. Ini bawa masuk. Body dah. Yang ni kayu 60. Nanti angkat ukuran, potong dulu. Faham? Okey. Tu yang ni super panel. Okey, dalam. Okay. Untuk yang ni master bedroom. Okey. Master bedroom kita dah pasang. Untuk yang ni drawing mesti kena ada Drawing kena ada. So tulis macam ni. So baru kita boleh install. Okey. So kita cover seluruh semenanjung dia. Okey, bilik kedua. Bilik kedua di sini. Oh yeah. Okey, ni bilik kedua. Okey. Dengan pasang EP S4 panel. Okey. Untuk yang ni ada yang tanya, bos, bayarannya macam mana? Ansuran ke? Boleh ke? Dibolehkan, guys. Dibolehkan. Okey. So sama, yang ni bilik 2 drawing. Okey. So kita kena ada drawing lah. So nama apa semua ada. Okey. Dekat sini. Ini bilik 3. Okey. Untuk ni bilik 3. Okey. Yang ni kena tutup lah nama, okey. So yang ni bahagian bilik 3. Siap study table, okey. Okay. So untuk anggaran, bukan anggaran lah, kos untuk rumah ni 9,500. Okey. So boleh bayar installment, okey. Dekat sini bahagian aksesori lah. Untuk yang ni handle, guys. Okay, handle dia. So handle EcoWare, semestinya EcoWare. So handle dah ada dekat sini. So yang ni ada pina, ni hanging untuk gantung baju. So kena letak yang ni. Okay, guys. So apa-apa, guys, janji jual, jangan lupa follow aku Cabinet Design Idea, okay. Okay, hari ni 3 set 1 hari pasang ni. Okay, so cuba komen nak suruh bos Arki pergi area mana lagi, kan? Komen dekat bawah. Alright. Lucu.